Jadi berkaitan dengan najis anjing pada asalnya. Dan kita maklum terlebih dulu bahawa anjing tu, ini kalau nak bercakap di segi syariat ni, masalah hukum Islam dah ni. Nah, maka masalah bab syariat. Dan kita menyata terlebih dulu bahawa anjing tu sendiri dan juga babi masuk di situ. Nah, dari segi suci dan najis itu tengah daripada masalah khilafiyah. Nah, antara mazhab ulama rahimahumullah taala. Kalau setengah mazhab seperti Maliki, mereka kata tak ada apa suci anjing. Nah, tu mazhab Maliki. Nah, bahkan pula setengah-setengah anjing tu makruh makan. Artinya boleh haram bagi dia tapi makruh. Tu nak mengaji bab dia. Cuma nak tahu kata ini setengah pada masalah khilafiyah. Jadi kalaulah orang mengaji kok Tunisia, kok Morocco, Maghribi, dia tahu banyak ke mereka itu mazhab Maliki. Nah, kalau balik mai dia suci hanya ni kena royak imalah, jadi royak lagu tu. Jangan royak lepas-lepas gitu, keliru. Maksud saya dia mengaji sana, di sana mazhab Maliki. Oh, anjing dia tu suci. Tak apa mazhab Maliki. Ada pun kita mazhab Syafi'i. Kan? Dalam mazhab Syafi'i kita hukumnya najis, najasatan mughallazatan. Oh, bukan najis biasa. Dalam mazhab kita terbahagi kepada 3 martabah. Kan? Najis apa dia tu mughallazah, najasah mughallazah, hak yang dibesar berat hukum. Dan najis mutawassithah, yang sederhana, yang pertengahan. Dan kena sekali najasah mukhaffafah. Biasa di mulut kita dah cakap najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughallazah. Contoh dah lah. Najis mughallazah anjing, babi dan barang yang lahir antara keduanya dengan binatang yang halal. Kambing dengan anjing dapat anak. Sama ada anak tu rupa kambing, rupa anjing, satu kata mengandung dengan anjing. Itu mazhab kita. Punca dia mari di mana punca dia nya? Punca daripada hadis antara lainnya tuhuru ina'i ahadikum, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yawsilahu 7 marratin ihdahunna biturab atau kama qal. Banyak lagi wa fi riwayatin tu yang ngaji kaedah dia. Bekas bejana seorang kamu. Bekas bejana umpama botol, timba, tepayan, kata gilah timba beledi. Dia panggil tak sini timba beledi? Tak panggil. Timba tak ada. Beledi saja. Oh. Sini panggil beledi saja. Gitu. Kalau timba beledi tak ada, tak panggil. Kalau panggil timba beledi tu gak bermakna kita orang petani, orang Kelantan panggil ya. Orang Kelantan dia kalau lupa panggil timba beledi. Kalau orang lupa beledi saja. Tu kena tahu juga bahasa. Nah, tu dia. Asal datang pada hadis inak. Inak ni bekas bejana. Diterjemah bahasa Melayu bekas bejana, termasuknya periuk, beledi tadi, tempayan, kata gila, botol-botol air begini sebagainya. Iza walagha fihi al-kalbu, apabila menjilat padanya oleh anjing. Itu asal cerita dia. Ni botol gini main jilat ni, jilat ukah ini. Apa lagi jilat air? Pelan-pelan. Dia katakan nak menyucikan bekas yang telah dijilat padanya oleh anjing tadi, bahawa basuh 7 kali. Apa tu panggil mughallaz tu? Tu panggil mughallaz tu mana tebal hukumnya. Basuh sekali.
Kalau 6 tak cukup, nak 7. 7 dah tu, nak lagi air dalam 7 tu salah satu ikutlah. Ihdahunna biturab. Salah satu daripada 7 nak air tanah, yakni air yang keruh dengan tanah. Sama ada air jernih kita ambil tanah mengkeruhkan. Air jernih begini kan, kita ambil tanah mengkeruhkan. Ataupun air keruh siap-siap dah. Pada sungai-sungai bahasa keruh tu. Tak ada kena mentanahkan dalam air keruh dah. Pakai ambil air keruh tu. Di dalam 7 tu, kalau air biasa nak masuk air keruh dengan tanah so. Sahabat tu kalau air sabun tak boleh, aidahunna biturab. Kena dengan tanah. Baik. Itu datang mari suruh basuh 7 kali. Artinya mula mughallal. Itu anyi. Kemudian setengah mazhab dia kata hadis tu menaskan betul jilat. Dia kata apabila jilat, maka jilat dia sakut dengan air liur, maka tempat najisnya air liur. Itu dia. Adapun tubuh dia tak ada menyatakan kata tubuh najis tu, tubuh anjing tu najis. Maka mazhab kita kata qiyas aula. Dia panggil guna qiyas aula. Daripada hadis tadi dia panggil ambil daripada hadis secara istinbat. Dia cara ulama ambil tu ada jalan nas. Maka tidak ada nas lah yang menyatakan gitu jalan sahih. Ambil jalan istinbat. Sebab mana? Jadi bila air liur dia duduk di lidah, Nabi suruh basuh 7 kali sallallahu alaihi wasallam bila ia jilat kan suatu bekas. Sedangkan lidah anyilah kali kita tengok bersih. Sebab apa? Ketika dia dah lopak tutup lidah yang lagu mana? Terjelai-jelai bukan? Bukan dia kata bahawa kita ini lidahnya jana. Tak gitu? Dia dah lopak tuk. Jadi lidah dia tu bersih, dia siuk, dia angin, dia apa tak angin bersih. Dalam keadaan begitu, bila dia jilat bekas, wajib basuh 7 kali. Kalau gitu lidah yang bersih tu dengan sebab alio tu kena basuh 7 kali. Arti tubuh dia lagi aula lah. Tu jalan ambil mazhab tu. Maknanya tubuh-tubuh semua tak boleh. Tu dia. Abang tu setengah kata najis betul alio saja. Pas betul lain najis juga jika dia jilat. Gak perangai ni tak jilat. Kan jilat kucing kan? Gaya sendiri belakang. Jilat. Tu jadi hukum najis tubuh kerana daripada jilatan dia. Setengah. Adapun dia kata tak suci, patut suruh basuh 7 kali, amrun ta'abbudiyun. Kita hanya ikut syarat suruh basuh 7. Saya tanya, amrun ta'abbudi ni amrun la yuqalu ma'nahu. Suatu perkara yang tidak reti maksudnya. Hanya kita ikut saja. Syarat suruh buat 7. Kenapa? Jangan tanya kenapa, buat sudah. Tu balik kata suci dia panggil amrun ta'abbudiyun. Kita ingat orang tua dulu, zaman dulu, bila dia melahirkan anak, dia mandi anak ke cucu ke sebagainya, dia pergi adat akad 7 kali. 1, 2, 3 sampai 7 lepas kata dia. Gapo lagu tu? Bila tak mengaji bab, ya bakal dia ambil situ. 1, 2, 3 sampai 7 lepas kata dia. Apalah. Berkali lepas daripada tadi suci macam mananya tu. Itu di antara. Baiklah, kita bina di atas mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i maklum. Anjing sendiri apalagi barang yang berhubung dengan dia. Babi kiyah di atas anjing. Kiyah aula juga. Jadi anjing dinahkan dengan apa dia tu istibat tadi berapa hukumnya najis. Pada anjing lagi. Tu jalan dalam mazhab kita. Jadi bila kita mengaji lagu tu, mazhab kita sampai kenal lagu tu, rajah di sisi kita agak tahulah najis. Anjing tu najis.
dia ajar turun menurun walaupun tu tak mengaji agama banyak, tak pandai hadis, tak pandai apa, sudah masuk dah di kita najis. Tak itu kan? Kadang orang kata tak payahlah, tak ada najis sekali. Walau kata kita pun kita ada najis. Sudah rajah, sudah kuat lah. Maka kita nak bina atas tu lah mazhab kita Syafi'i, najis, anjing babi, najis mughallaz. Kena basuh 7 kali seperti tadi. Kemudian ayah kita menyuci tadi. Gitu. Ayah kita menyuci tadi, hak tu mengalir mari. Kena kita macam mana? Apabila ayah kita basuh dah cukup 7 kali dah, dia tak ada apa dah. Cukup 7 kali dah, dia tak ada apa dah. Itu dia. Sebab tu juga tak nanti kata air najis mughallazah. Hak kita dak basuh benda mutanajis ni, kalau basuh kali pertama belum suci, benda jadi basuh, maka air itu mutanajis. Bila kita basuh sirat suci kan sudah, maka air itu juga suci. Kena kita tak ada apa-apa lah. Itu.